Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa 30 dah hari Selasa 7 Julai 2026 Masehi bersama dengan 21 Muharram 1447 48 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.34 minit petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Nanti dapat gelap sikit cuaca sana hujan. Apa duduk pada ada lagi waktu. Saya tak ada lagi. Lepas tu, seperti biasa video dari report kita hari ini. Kemarin selepas pada buat video dari report, saya tak keluar ke mana-mana. Malam tadi pun saya tak keluar mana-mana. Lepas main syak juga. Tak ada apa lah. My Facebook itulah. My Facebook internet kita. Ada edit video pada pukul 1.50 baru tidur, bangun pada pukul 6.50 minit pagi, bangun terus mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu tak ada buat apa lah, sambung tidur balik lah. Pasal tak kerja lagi ni, tak masuk kerja lagi. Lepas tu panjang hari tak ada buat apa. Adik punya adik 3.30 baru semaya Zuhur, semaya asar, dan pukul 6 ni baru semaya asar. Lepas tu tak ada buat apa kak. Betul relax gitu. Ajak nak keluar tapi nak hujan. Ajak nak keluar ke masjid. Pergi masjid ni, masjid Bukit Payung, dia ada kuliah maghrib hari ni. Bagus ustaz tu mengajar. Penjelasan dia tegas, jelas molek. Tu ustaz di masjid ni. Masjid Bukit Payung. Tapi kak geruk-geruk dah terang ni nak hujan dah. Bau turun beratas sekejap ni. Nak boleh jadi ke tak? Tak ada Lepas tu insyaAllah lah kalau nak saya nak pergi, saya kalau nampak cuaca comel balik, kalau tak ada reda balik, saya akan pergi lah. Buat tak lah. Jadi dalam dilema lagi ni. Lepas tu okey, sekadar tu lah. Sekadar itu sajalah. Kau naik ni 34 ni terus buat video dari lepas dah semaya saat ni, relax sekejap. Kau naik 30 saat ni terus 34 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.